Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Go Anywhere YouTube channel. Jadi untuk video kali ni aku nak tunjuk kat korang itinerary full RM3,000 5 hari 4 malam ke Korea dan 1 hari 1 malam di Shenzhen, China. Let's senggalo. Masa aku pergi last year ni, aku sangat takut dengan apa yang orang cakap. Orang cakap immigration Korea ni susah lah apa semua. Jadi, for my own experience, aku just sedia je semua. Tiket flight return, booking hotel, KETA, itinerary, daripada hari pertama sampai hari balik, hotel mana kita duduk, kad kerja dan juga surat pengesahan kerja di Malaysia. Semua aku print dan get ready untuk immigration. 손님 여러분의 편안하고 안전한 여행을 위해 가지고 계신 짐들은 위쪽 보관함에 넣어주시고 깨지기 쉬운 물건 등은 앞 좌석 밑에 넣어주시기 바랍니다. Untuk flight ticket kita orang beli dari Skyscanner. Jadi dekat Skyscanner ni korang boleh compare macam-macam airline dan juga macam-macam agensi yang ada dekat situ. Ada Agoda, ada Klook, ada macam-macam lagi lah. Jadi flight kita orang adalah berharga RM1,167.38 sen return flight. Dari Malaysia ke Korea kita menggunakan direct flight dari AirAsia X dan juga pulang ke Malaysia daripada Shenzhen Airline. Daripada Korea transit ke Shenzhen selama 27 jam. Kita orang sempat jalan-jalan 1 hari dekat sana dan dapat hotel free lagi. Jadi jom check it out. Untuk makanan dekat dalam flight AirAsia, aku ada beli Bukhara Chicken Biryani. Jadi ni harga dia RM25 satu set dengan air. Bukhara Chicken Biryani. Jom makan. Bila sampai je kita orang dekat Korea, memang vibe dia, feeling dia, wah. Memang best gila dengan rasa sejuk je. Sebab masa ni suhu adalah -2 darjah Celsius. Jadi kita orang pakai biasa je sebab masa ni masih kat dalam airport lagi. So, enjoy. Kita orang naik train nak ke Terminal 1. Untuk proses immigration korang tak perlu risau sebab aku sediakan dokumen yang cukup. Jadi dia sekali tengok je dan tanya datang dengan siapa. Terus aku tunjuk kawan aku tu, dua-dua lepas. Alhamdulillah. Sekarang kita menuju ke RX train. Jadi korang terus ke basement 1 bagi korang yang nak naik RX train. So korang akan jumpa jalan ni. Ikut saja sini sampai ke RX train. Bila korang turun dekat bawah ni, dekat dengan train, korang boleh beli T-Money dekat dengan mesin. Harga dia RM5,000 satu. Bersamaan RM15 Malaysia. Jadi untuk beli ni korang perlu pakai cash. Insert cash dekat situ. And then korang akan dapat korang punya T-Money card untuk transportation. Dan boleh reload di mesin di tepi. Saya top up T-Money. Sekarang kita nak pergi ke train untuk ke Seoul Station. Lepas tu kita ke Myeongdong. Untuk ke Myeongdong daripada airport kita orang pakai RX train. RX train ni kita tak boleh pakai T-Money card. Jadi korang kena beli tiket asing iaitu RM35 ataupun RM11,000 seorang. Okay, jom express train RX. Okay, train dah sampai. Ngam-ngam 6.53. Sekarang 6.51. Wow. Bila sampai saja dekat Seoul Station, korang perlu tukar daripada RX train ke line 4 untuk ke Myeongdong Station. Myeongdong line 4. Untuk public transport, semua kita orang pakai T-Money card. Itu kita dah reload siap-siap RM20,000 sepanjang kita orang dekat Korea. Jadi cukup saja RM20,000 tu sepanjang kita dekat Korea untuk naik bus, untuk naik train. Semua kita pakai T-Money card saja.
bertabah bawa lagi. Untuk hotel, kita orang pilih Myeongdong sebagai destinasi untuk kita tidur, lepak. Jadi dekat sini macam-macam korang boleh buat. Tengok makan-makanan street food memang best. Memang dekat. Korang turun je bilik, korang boleh terus beli, enjoy street food kat bawah. Mana asap mulut, tiup-tiup sikit. Hotel lah. Okay, ni hotel kita, Mizo Hotel. Let's go. Kita check in Mizo Hotel, tingkat 8. Hotel 5 hari 4 malam kita orang dekat Mizo Hotel itu berharga 964.35 sen. Jadi kita orang bagi 2 orang, seorang 482.18 sen sahaja. Jadi ini adalah Mizo Hotel. Korang boleh tengok macam mana dia punya dalaman, dia punya interior. Kecil sikit tapi okey. Harga cun, lokasi cun. Kita orang puas hatilah. Okay, thank you. Once aku sampai je, aku tengok bilik dengan bilik air dia lebih kurang besar. Tapi bilik air dia luas lah. Bilik dia je sempit sikit. Jadi ada, dia sedia sekali towel, ada hair dryer, ada ubat gigi, berus gigi, semua dia sedia. Jadi korang tak perlu risau. Dia punya tempat mandi pun besar. Dia ada sedia sekali sabun dengan shampoo sekali. Untuk towel, kalau korang nak pakai towel yang size standard, size Malaysia, korang boleh bawa daripada rumah. Sebab towel yang dia bagi tu size dia agak kecil sikit. Tapi kalau korang okey, just boleh guna je towel tu untuk lap badan kan. Sekarang kita nak buka baju-baju tebal kita ni. Kita nak pergi jalan-jalan Myeongdong Street. Jom kita pergi tengok makanan apa ada sana. Sejuk lah papis ni, dengan baju t-shirt dalam. Suhu sekarang 2 darjah Celsius. Dia memang dengan glove pun tak pakai. Jom kita siap-siap, kita keluar pergi cari makan kat Myeongdong. Okay, ni kawasan tengah hotel lah, antara bilik-bilik. Dia ada sedia sekali ni microwave. Siapa nak air buat kopi, boleh buat kopi. Ni ada kopi, espresso, hot water. Ni kosong. Nice. Jom kita explore Myeongdong. So sampai saja kita orang di Korea. Kita orang settle check in, rehat, solat. Dan sekarang tiba masanya kita orang lakukan aktiviti pertama kita orang untuk day 1 di Korea, iaitu explore Myeongdong Street. Jom kita cari makanan-makanan best dekat Myeongdong Street. Roasted lobster. Siapa nak makan lobster? 20,000 won. Ni egg bread. Skechers. Ni yang viral buat manisan apa tu? Kecap Melayu tu. Halo. Sanghulu. Okay, ni air wajib. Semua orang cakap kena try ni, air pisang. Tengok ada lagi. Sedap tak air? Sedap. Boleh recommend lah. Boleh try lagi. Macam dekat Thailand, member ni kata. Jom kita try ni, susu pisang. Sedap kan? Sedap. Boleh beli. Oh, manis leting. Kita makan benda ni tak habis. Malam ni kita try ni, grilled chicken skewers. Kat sini lah.
Halal certificate. Terima kasih. Sama-sama. Beli. Oh, dah ayam. Komen. Sejuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni day 2 di Korea. Hari ni kita nak ke Gyeongbokgung Palace. Jom, kita pergi. Suhu pagi ni -1. Jom. Untuk sepanjang trip kita orang dekat Korea ni, kita orang pakai train ataupun bus. Jadi rata-rata harga dia lebih kurang 1400 won ke 2300 won macam tu. Jadi yang kita top up 20,000 won tu insya-Allah cukup. Kalau korang pergi tempat-tempat yang aku pergi ni, insya-Allah cukup dan ada baki lagi. Kita orang balik Malaysia masih ada baki lagi. Untuk perjalanan di Korea, korang jangan risau, korang takkan sesat dekat sana. Jadi korang download je Naver Map. Jadi maps ni akan tunjuk dekat korang nak naik bas mana, nak naik train mana, berapa minit kena jalan kaki. Dari satu tempat ke satu tempat, semua dia tunjuk bas nombor berapa, bas dari kat mana. Jadi itu dah memudahkan perjalanan korang. Di tiket self ticketing counter, boleh pergi dekat mesin ni. Kaunter tiket buka jam 9 pagi. Jom kita pusing-pusing. Annyeonghaseyo. Sekarang day 2, kita nak masuk Gyeongbokgung Palace. Kita dah dapat tiket 3,000 each person. Jom kita masuk. Sekarang kita nak ke Sarang Cafe, Art Shop and Cafe, minum-minum dekat dalam Gyeongbokgung Palace. Pagi ni kita minum hot chocolate dan juga black sesame rice cake. Sini ada lagi sweet potato rice cake sambil layan view. Changing of the Royal Palace Guard ceremony. 现在击鼓鸣事，守门将交接仪式结束。 Kalau korang datang ke Gyeongbokgung Palace, pastikan korang datang tepat pada waktu. Sebabnya dia ada 2 kali sehari je changing guard ceremony dengan gatekeeper military training, iaitu sekitar pukul 9.30 pagi dan juga kali kedua pukul 1.30 petang. Jadi korang jangan terlepas ni waktu-waktu pertunjukan ni lah. Jadi set betul-betul date dan masa, sebab setiap hari dia akan buat dia punya seremoni ni kecuali hari Selasa saja. Jadi take note that jangan datang pada hari Selasa sebab korang akan terlepas dia orang punya show ni. Daripada Gyeongbokgung Palace ke Bucheon Hanok Village, kita orang jalan kaki je sambil santai-santai, slow-slow, dah tahu sampai. Untuk Bucheon Hanok Village ni korang tak boleh bising dan tiada entrance fee. Jadi korang boleh masuk free je lah dekat sini. Jangan lupa jaga kata-kata, jangan terlalu bising sebab rumah-rumah dekat sini semua ada penghuni.
Jadi kita hormat kejiranan diorang. Ni kawasan residen Buchan Hanap Village. Kat sini kita tak boleh nak bising-bising. Ini korang boleh tengok view. Okay, sekarang kita berada di Insadong Culture Street. Kita nak tengok ada apa dekat sini. Ni jalan tu. Boleh tengok baju-baju, merchandise. Kalau nak makan-makan pun ada sini. Macam-macam ada. Jom kita pusing-pusing. Sekarang kita berada di Chiang Yi Stream. Start esok ada Winterfest. Sekarang tengah preparation semua. Kalau korang pergi ke Gyeongbokgung Palace, korang boleh jalan kaki je sambil santai layan vibe Korea. Jadi korang boleh jalan ke Buchan Hanap Village, Insadong Shopping Street, Chiang Yi Stream yang aku ada sekarang ni. Korang boleh jalan-jalan santai je tanpa perlu naik bas ataupun train. Kita cari makan. Selesai bergambar di Chiang Yi Stream, kita orang directly gerak ke Dong Diamond Plaza. Jadi dari Chiang Yi Stream ni korang boleh naik bas ataupun train ke DDP. Kita sampai Dong Diamond. Oh, jauh kita jalan hari ni. Kita nak sampai dah dekat Dong Diamond Plaza. Lebih kurang berapa minit lagi? 5 minit. Daripada Chiang Yi Stream tadi, memang korang boleh jalan kaki macam kita orang. Tapi agak jauh sikit. Kita orang pun menyesal sebenarnya jalan kaki jauh ni. Jadi korang better naik bas ataupun train untuk ke DDP ni dari Chiang Yi Stream. Ni suasana di sekitar Dong Diamond Culture Park. Sini sesuai siapa nak ambil gambar. Fotogenik punya tempat. Bakery in Myeongdong. Dan next kita ke Edia Coffee Myeongdong. Betul-betul tepi hotel. Ni hotel kita. Ni Edia Coffee. Edia Coffee Settle. Let's go. Masuk hotel. Hasil tangkapan hari ni. Ada. Tunjuk sikit plastik. Oh, kopi lagi. Jom naik rehat kejap. Selesai solat dan rehat, kita orang terus keluar ke Myeongdong Street. Kali ni aku pergi ke Nike Myeongdong untuk tengok kasut-kasut yang ada dekat sana. Untuk dinner malam ni kita makan street food lagi dekat Myeongdong Street. Jadi malam ni aku nak try grill squid. Itu sotong grill ataupun sotong goreng. Dia ada dua jenis kat sini. Harga dia 10,000 saiz M
dan juga 15,000 saiz L. Malam ni agak sejuk sikit. Aku pakai hoodie biasa je dengan baju t-shirt kat dalam. Sejuk tapi kita orang tahan je lah. Selesai saja makan malam tadi. Kita orang pergi jalan-jalan, turun makanan di Daiso 12 tingkat yang famous di Myeongdong. Okay, sekarang saya berada di outdoor terrace ataupun balcony di Mizo Hotel. Jadi korang boleh tengok dekat sini balcony dia. Sekarang suhu negatif 2. Tapi aku just pakai t-shirt sebab nak record kejap untuk korang. Jadi kalau korang nak lepak-lepak ke Mizo Hotel, boleh tengok ni. Jom, aku payung sikit view Myeongdong Street. Memang directly dari sini. Jadi kalau korang tinggal dekat hotel ni, hari-hari nak pergi Myeongdong ni, balik daripada jalan-jalan, boleh tengok sini. Sekejap aku tunjuk. Tu dia. Sejuk sobat. Semua boleh nampak. Kalau korang nak layan-layan cuaca sejuk, sambil-sambil duduk atas buai ni kan. Sejuk oi. Enjoy. Assalamualaikum, selamat pagi untuk day 3. Hari ni kita nak ke Gapyeong Nami Island. Gapyeong. Tengah tunggu tren. Kita selamat sampai di Gapyeong Station. Sekarang kita nak ambil taksi untuk ke Nami Island. Let's go Nami Island. Harga taksi untuk ke Nami Island daripada Gapyeong Station lebih kurang 5,000 won saja untuk satu hala. Okay, dah dapat tiket. Beli di mesin tiket sini. Jom kita masuk Nami Island. Hai. Okay. Nami Island. Steam bun. Roti base. 안녕하세요. One. Okay, welcome. Panas-panas. Sekarang kita nak pergi cari makan Asian Family Restaurant. Ini ada nasi goreng, macam-macam lagi. Kalau korang nak cari makanan halal dekat Nami Island ni, ini salah satu restoran yang ada sertifikat halal, registered halal di Korea. Jadi korang boleh nikmati makanan halal di Asian Family Restaurant. Jadi korang boleh tengok sini ada ayam, ada daging, nasi, macam-macam lah. Asian Restaurant, nasi dengan daging dan juga orange juice. Kita dah settle Nami Island. Balik ke Seoul, Myeongdong. Alang-alang korang dah ada dekat Nami Island ni, korang boleh juga spend masa pergi dekat Pitai France ataupun juga dekat Garden of Morning Camp.
Biasanya Garden of Morningcome tu dia ada winter festival. Tapi masa kita orang tak nak balik lewat. Bye bye Jadi Nami kita orang Island. bergerak terus. Sebab ni first time kita orang datang ke Korea, jadi kita orang tak tahu macam mana nak bajet masa untuk train. Rupa-rupanya kita orang tu terlalu awal balik. Jadi kalau korang datang ke Nami Island, korang boleh luang masa lepas pergi Nami Island, pergi Petite France, pergi Garden of Morningcome. So insyaAllah sempat masa, korang check betul-betul waktu train kat sana. Malam ni kita makan Myeondong Nutella Crepe. Banana Nutella Crepe. Bestnya. Dah malam. Dah recommend Myeondong Street Banana Nutella Crepe. Next Frozen Taiyaki. Sure. Masuk sini. Masuk sini. Ya. Chicken mentopoki. Next Ahmad Kebab. Dah. Next lamb stick and beef stick. 10,000 for beef. Penuh tangan. Banyak food hunting malam ni. This one lamb, this one beef. Macam mana rate daging? Sedap gila. Boleh repeat. Belum balik terbiasa Edia Coffee. Banyak makanan kita malam ni. Wow. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. Dah. 14 ya. Berapa? Waktu malam hari ketiga, saya pergi ke Winterfest yang berada di Cheongyicheon Stream. Jadi dia ada buat light festival. Macam korang tengok ni, sepanjang sungai Cheongyicheon Stream akan ada pertunjukan, akan ada pameran yang dia buat lah, decoration. Today, first day of Winterfest in Seoul, Korea. Okay, sekarang kita dekat Namsan Yejang bus stop. Hari ni kita nak pergi ke Namsan Tower. Kita naik Namsan Shuttle. Okay, nanti korang ambil bus ke Namsan Tower 01B dan tunggu naik. Ni waiting area dia. Kita tunggu.
bawah ni. Lawa lawa deh. Dari bus stop bawah sana kita dah jalan-jalan, and now kita dah sampai Ansel Tower. Ada lagi satu view punya tempat untuk kita ambil video, ambil gambar. Jom aku bawa korang. Wah, so with love. Sini boleh beli love lock. Siapa nak lock nama dekat pagar tu. Today is much more colder than yesterday. Yesterday is negative. And now today is Wah. Okay, settle Namsan Tower. Sekarang kita nak pergi ke Starfield Library. You are approaching your bus stop. Please check the Okay, kita dah sampai di Starfield Mall di Gangnam. Jom, sekarang kita nak pergi ke Starfield Library. Let's go. Starfield Library. Okay, kita dah sampai di Starfield Library. Dia tengok belakang saya. Jom, kita masuk. Ni spot video yang viral dalam movie. Kita tengok sini. Cantik sebab ramai sangat. Crowded ke kan? Ambil gambar biasa je. Masih dalam mall. Tak nampak. You are approaching your bus stop. Please check the bus number. Macam korang dengar suara tadi kan, itu adalah suara daripada Naver Maps. Bila korang guna Naver Maps, dia akan bagi tahu terus bus stop kita dah sampai, bus nombor berapa. So jangan lupa download Naver Map. Selesai jalan-jalan, cuci mata, ambil gambar di Starfield Library. Sekarang kita ke Taiwan, itu masjid yang terletak di Seoul, Korea. Jom kita tengok macam mana vibe dan suasana di masjid Korea. Okay, Alhamdulillah kita selamat sampai di masjid di Taiwan, Seoul, Korea.
Taiwan. Alhamdulillah. Welcome to Seoul Central Masjid. This is utility room. Kita masuk tengok. Sekarang kita tengah jalan-jalan di Taiwan Street cari kedai makan. Hari ni sejuk hari ni. Taiwan. Okay, sekarang kita nak sampai lah. Kedai makan untuk hari ni. Chicken and beef burger, Coca-Cola, fries, chicken tender, 15,000 won, 15,000 won. Ada chicken nugget, chicken burger dengan chicken tender juga. Berapa habis tadi? 15 juga. 16. Okey. Okay geng, hari ni malam terakhir di Korea. Kita jalan-jalan di Hongdae Street. Cari-cari makan, cuci mata. Ni siapa nak karaoke sambil tengok view luar. Tengok, ada bilik karaoke, ada cermin. Ada live. Okay. Egg bread. Egg bread. Sedap. Recommended. Oh, member repeat. Malam ni dia beli 2. Tak repeat 2 tu. Ni betul-betul depan hotel kita. Lamb steak dengan beef stick. Tu hotel kita sana tu. Hotel. Jadi siapa-siapa nak mari Myeongdong, nak mari Korea, main stay sini. Street food semua sini je. Ni susu pisang dengan susu melon. Siumat. Jajan-jajan Korea. Pepero je. Semua pepero Dua tiga hari dah tengok aiskrim. Nyam dah. Annyeong, morning from Myeongdong. Today last day dekat Korea. Jadi pagi ni kita nak pergi Myeongdong Cathedral, jalan-jalan sana. Dekat je, boleh jalan kaki dari hotel ni. Sini hotel. Jadi jom kita jalan-jalan Myeongdong Cathedral. Sebelum tu beli kopi.
Hai, selamat pagi. Pagi ni pagi last di Seoul, Korea. Jadi pagi ni pergi jalan-jalan di Myeongdong Cathedral. Dekat je dengan hotel. Tapi ni kita baru sampai. Nice, cantik sini nak ambil gambar. Walaupun ni sebuah gereja, tapi just nak tengok dia punya architecture bangunan. Dengan dia punya view cantik. Bagus kan? Ada tempat letak luggage dekat tangga subway. Slow lah. Today going back to Shenzhen. Hari ni kita fly ke Shenzhen dari Incheon Airport. Selamat tiba di Shenzhen, satu bandar yang penuh dengan futuristik. Ada orang cakap dia orang ni hidup di tahun 2030 lagi. Jadi memang majulah dekat sana. Jadi sampai saja di Shenzhen Airport, kita orang claim terus untuk dapat free hotel. Sebab kita orang transit selama 27 jam, dapat free lagi transport. Dia orang bagi dekat hotel tu ada lagi breakfast. Memang best Shenzhen Airline. Thank you for the experience. And dekat dalam flight pun memang tak kedekut. Dapat free check-in luggage 23 kilo. Dapat lagi free hotel transit. Dapat lagi makanan free meal dalam flight. Jadi so jom kita tengok macam mana hotel yang Shenzhen bagi. Jom kita reveal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah happy tu je. Okay, room for tonight. Shenzhen. Kita rehat-rehat. Jom kita tengok. Wow, toilet dia kan cantik. Breakfast dari Shenzhen Airline. Dia bagi 2 bekas. Air 2. Ada 2. Makan-makan. Oh, sini banyak motor elektrik. Tengah jalan-jalan kaki pun banyak motor elektrik. Hai, selamat pagi dari Shenzhen, China. First day. Pagi ni kita jalan kaki. Tu hotel kita tinggal semalam. Jadi pagi kita just brisk walk je. Tapi apa kepuasan tengok semua pakai motor elektrik sini. Jadi mana jalan kaki tu kena hati-hati sikit. Kena tengok-tengok motor-motor elektrik ni laju semua. Jom kita jalan-jalan. Tengok motor elektrik semua pakai dekat jalan kaki punya lane. Shenzhen Happy Harbour. Kita masuk dalam mall di Happy Harbour. Ni ada game untuk kanak-kanak. Okay, kita dah sampai di bookstore yang viral dekat Shenzhen.
Okay, korang boleh tengok ni spot foto yang biasa orang ambil tu. Jadi kalau korang nak beli kopi pun ada, dia jual kopi dekat sini. Sana ada coffee shop, jadi boleh beli kopi sambil layan-layan view. Dongmen Pedestrian Street, Shenzhen. Shopping kasut-kasut murah. Ni kedai. Kalau korang tengok ramai yang buat live streaming joget-joget tengah jalan tu, korang tak payah pelik. Sebab memang dia orang suka buat live streaming, suka buat TikTok kat tengah-tengah bandar macam ni kan, buat live. Jadi korang enjoy je lah tengok dia orang joget-joget ni. Dah dapat caji. Penghulu. Tak boleh jalan slow-slow, banyak motor. Untuk summary full 6 hari 5 malam kita orang, 5 hari di Korea, 1 hari di Shenzhen. Korang boleh tengok yang aku ada senaraikan ni. Total adalah 3,164.56 sen. Itu pun ada lagi baki. Kita orang balik ke Malaysia, tukar balik ke ringgit Malaysia. Saya lupa ada lagi 2 ke 400 macam tu lah. Jadi semuanya berdasarkan macam mana korang makan dekat sana, macam mana korang shopping. Okay, thank you. Jangan lupa like, subscribe, share. Stay tune, tunggu korang di next video. Bye bye, Assalamualaikum. Terima kasih support ke penghujung video. Apa-apa korang boleh komen kat bawah. Bye bye.